Segmen JEPS. Jual, elak, beli dan simpan. Jual Van de Ven. Jika anda antara 33.5% pemilik pertahanan kebangsaan Netherlands ini, jual beliau. Jadual perlawanan dan juga prestasi semasa pertahanan Spurs tidak mengunjurkan anda mendapat mata tanpa bolos. Kekerapan membuat rotasi di bahagian kiri dan kanan pertahanan membuatkan persefahaman di antara mereka sukar dicapai. Ditambah pula, berhadapan Newcastle pada prestasi terbaik mereka pastinya sukar. Lebih-lebih lagi, Van de Ven terpaksa berhadapan Woltemade dan Barnes yang sedang cemerlang buat masa ini. Beraksi di St. James Park awal pagi Rabu ini sangat-sangat sukar. Oleh itu, jual Van de Ven. Jual Rodgers. Tempoh santai Aston Villa kini telah pun berlalu meninggalkan mereka. Jadual perlawanan mudah mereka yang terakhir ialah pada game week lepas ketika berhadapan Wolves di Villa Park. Dari segi stats juga, prestasi Rodgers tidak mengujakan. Kebanyakan gol-gol yang dijaringkan beliau ialah dari kualiti XG yang rendah. Ini kebiasaannya tidak konsisten untuk memulangkan mata serangan. Ditambah pula dengan jadual perlawanan sukar yang bakal tiba pada game week yang mendatang. Dengan harga beliau, anda boleh dapatkan aset seperti Minteh dan Enzo. Elakkan membeli Dango Autara. Walaupun menyumbangkan mata 2 digit game week lepas, mengulangi semula game week ini pastinya sukar. The Gunners tidak semudah berhadapan Burnley di laman sendiri. Tanpa jadual perlawanan yang mudah, pemain dengan prestasi semasa yang baik pun agak sukar untuk memulangkan mata serangan. Arsenal yang bermain secara kolektif agak sukar untuk ditundukkan, malah juga sukar dibolosi. Ini tidak baik untuk aset serangan yang bakal berhadapan pertahanan The Gunners. Oleh itu, elakkan perancang kebangsaan benua Afrika ini. Elakkan juga membeli Phil Foden. Jika anda tidak mendapat manfaat 15 mata beliau game week lepas, lupakan Foden game week ini. Barang yang lepas jangan dikenang. Bagi hamba, Foden ialah calon don't buy, don't sell game week ini. Simpan jika anda pemilik, namun elakkan membeli Foden. Foden bakal bertandang ke Craven Cottage game week ini. Dengan form semasa, Fulham agak sukar ditundukkan di laman mereka. Sejak game week 9, Fulham telah merekodkan 2 kali rekod tanpa bolos dalam 2 perlawanan di laman sendiri. Berhadapan pendahulu Liga The Gunners, Fulham hanya dibolosi 1 gol sahaja dalam kekalahan 0-1 tersebut. Game week ini pasti sukar buat Foden untuk menyinar. Beli Malik Thiaw. Pertahanan muda Newcastle ini mula menjadi kesebelasan utama sejak game week 5. Kecederaan Fabian Schär memberi hikmah kepada kerjaya Newcastle beliau. Game week lepas, Thiaw telah menjaringkan 2 gol ketika berhadapan Everton di laman lawan. Namun, pembelian Thiaw bukan disebabkan 2 gol tersebut. Game week ini, Spurs bakal bertandang ke St. James Park. Kubu kuat Newcastle ini bakal menyajikan aksi serangan bertubi-tubi Newcastle. Ini akan membuatkan Newcastle kerap mendapat tendangan sudut. Jika ini berlaku, Thiaw akan mendapat manfaatnya. Beli Eberechi Eze. Ya, anda dimomokkan dengan kehadiran semula Odegaard, minit permainan Eze bakal tergugat. Ini benar. Namun, bagaimana jika Eze mempunyai peluang untuk menjaringkan gol sebelum beliau dikeluarkan? Jika dilihat kepada hat-trick yang dijaringkan ketika menentang Spurs di Emirates, jaringan tersebut masing-masing dijaringkan pada minit ke-41, minit ke-46 dan minit ke-76. Pertahanan Brentford yang tidak kompak bakal memberikan peluang dan ruang buat Eze membuat percubaan demi percubaan game week ini. Dikeluarkan awal pada perlawanan di Stamford Bridge game week lepas memberikan petanda baik untuk Eze menyinar game week ini. Simpan Harvey Barnes. Ya, amat mengecewakan pemilik Barnes kerana beliau dikeluarkan pada minit ke-71 game week lepas. Pandangan hamba, simpan Barnes. Dengan kecergasan Gordon tidak meyakinkan, menyimpan Barnes agak relevan game week ini. Jika dilihat pada 3 perlawanan terkini Spurs, kebanyakan gol mereka dibolosi oleh jaringan pemain perancang. Menentang Arsenal, Eze dan Trossard. Menentang PSG, Vitinha. Dan Fulham pula jaringan dari Harry Wilson. Walaupun jaringan pertama Fulham ialah dari pertahanan Tete, namun posisi kedudukan Tete ialah di kawasan perancang tengah. Dan untuk Newcastle, Barnes ialah antara pemain yang gemar membuat percubaan dari kawasan luar kotak penalti lawan. Fikir-fikirkan.
simpan juga Yankuba Minteh. Walaupun ketum game week lepas berhadapan pertahanan Villa yang tidak konsisten, dijangka bakal membawakan mata serangan buat Minteh game week ini. Lebih-lebih lagi, Minteh bakal beraksi di laman sendiri game week ini. Jika dilihat pada perlawanan fokus di antara Villa dan Wolves game week lepas, walaupun beraksi di Villa Park, Wolves lebih banyak membuat pergerakan bahaya. Dengan form semasa Brighton yang berjaya membolosi pertahanan Sondice, anak-anak buah Hüzler dijangka akan membuat serangan bertubi-tubi ke atas kubu pertahanan Villa awal pagi Khamis ini. Segmen Maulana. Thiago menjadi pilihan hamba game week lepas, tidak mengecewakan. 2 gol dari penyerang jelmaan Ivan Toney ini. Level pilihan hamba bertaraf Maulana Sifu. Maulana hadir dengan Bryan Mbeumo game week ini. Dikala fokus pengurus fantasi berfokus kepada Bruno Fernandes, hamba mengambil haluan kiri. Bagi hamba, Mbeumo lebih cemerlang ketika beraksi di laman sendiri. 1 gol dan 1 assist dari perancang kebangsaan Kamerun ini. Pemain pilihan rakan FPL. Berikut adalah pasukan pilihan rakan FPL game week lepas. Level pilihan ini bertaraf Marhain. Berikut adalah 15 pemain pilihan rakan FPL game week ini. Adakah anda setuju dengan hamba? Siapa yang perlu dijual? Tuliskan komen anda di ruangan komen. Ingat, saya bukan Sifu. Saya hanya berkongsi info. Assalamualaikum.